Seperti yang telah kita ketahui, bahawa tempat yang telah lama ditinggalkan pasti menyimpan kisah dan misteri yang terselubung. Oleh disebabkan itu, mari bersama saya menjejaki dan melihat lokasi-lokasi misteri dan berhantu yang terdapat di Malaysia. Sebelum kita menjelajah, mari kita putar intronya. Pertama, kediaman Mona Fandey. Nama ini tidak lagi menjadi asing untuk didengar bagi rakyat Malaysia dari zaman 90-an. Mona Fandey merupakan seorang penyanyi yang telah beralih profesi ke pengamal ilmu hitam. Pada suatu ketika, ahli politik Mazlan Idris telah mendatangi Mona Fandey dengan niat untuk mendapatkan kekayaan dan kuasa. Malang bagi dirinya, ritual tersebut berakhir dengan ahli politik tersebut dikerat kepada 18 bahagian dan ditanam di halaman belakang rumahnya. Ada cerita yang mengatakan bahawa rumah Mona Fandey yang terletak di Seksyen 12 Shah Alam masih berpenghuni sehingga kini. Tapi bukan manusia yang menetap di situ. Hanya sesuatu. Jika kalian ingin kami membahas tragedi ini dengan lebih terperinci, kalian boleh tulis di ruang komen. Biar guys, Alfa Romeo dengan Porsche. The engine house still there. Guys, aku dengar cerita the owner of this house ada masalah wang, money problem lah. So he just lari like that. A wife and his daughter. What happened to the wife and daughter? They killed themselves here. They killed themselves or that fella kill and run away? I'm not sure. 1995 he can afford a Porsche and an Alfa Romeo. Yeah. And this house. Imagine how. Kedua, Villa Nabila. Villa Nabilah dinamai sempena nama anak perempuan pemilik tempat tersebut. Terdapat banyak kemungkinan yang menyebabkan rumah di Johor Bahru ini dikatakan berhantu. Antaranya dikaitkan dengan tewasnya seluruh penghuni villa yang dihabisi oleh bapanya Nabilah sendiri dan juga pembunuh upahan. Rumah ini telah menjadi tapak penjelahan popular bagi paranormal. Masuki itu Villa Nabilah yang terletak di Jalan Skudai, Johor Bahru, Johor. Siapa yang beritahukan aku bilang Villa Nabilah? Ada aku bilang ingatan ya, bilang ingatan ya, bilang ingatan ya. Dia dengar suara orang menangis, suara orang minta tolong. Bingung mahu dia ke apa ke, semua tak betul. Selepas kes kehilangan remaja di villa tersebut, memang ada pun kerja-kerja perobohan. Seperti roboh. Pasal tu untuk pengumuman lah. Tapi sampai sekarang kita masih boleh tengok. Ketiga, Highland Tower. Tidak perlu ditanyakan lagi. Tempat ini pasti termasuk di dalam list kali ini. Bangunan yang bertapak di Bukit Antarabangsa ini telah runtuh pada tahun 1993. Tragedi ini telah menewaskan seramai 48 orang. Kini tempat ini telah menjadi sarang bagi paranormal. Ada yang mengatakan terlihat jelmaan wanita tua dan bayi melintasi kawasan tersebut. Proses untuk merobohkan bangunan ini telah banyak kali diusulkan oleh pihak-pihak tertentu tapi tidak pernah terlaksana. Highland Tower juga telah difilmkan pada 2013 dengan nama yang sama. Oh, ada bau yang kurang menyenangkan, geng. Macam bawahnya. Bawahnya kuat ni. Ui, bawahnya kuat, geng. Meremang, geng. Lagi sekali tengok. Lagi sekali. Subhanallah. Kuat bau ni. Cantik pokok ni. Hidup macam ni. Keempat, 99 Mansion, Caledonia House atau Bayram Estate. Rumah yang berusia lebih daripada 150 tahun ini terletak di Pulau Pinang dengan disertai pelbagai kisah mistis dan tragedi. Terdapat sebuah kisah yang mengatakan bahawa telah berlaku suatu perbuatan keji yang menewaskan seorang cucu kepada sebuah rumah di 99 Mansion. Semua keluarga yang menetap di situ juga akhirnya ditangkap dan dihujam oleh tentera Jepun sehingga tewas. Tidak berakhir hanya sampai di situ. Mansion ini kemudiannya diambil alih oleh seorang doktor yang mengamalkan ilmu hitam. Barangkali dia meninggalkan semua pembantu tanda kutip mistis di tempat itu.
Kelima, Kelly Castle. Bangunan ini terletak di Batu Gajah, Perak yang telah dibina oleh William Kiley Smith untuk isterinya Ans dan 2 orang anaknya, Helen dan Anthony. Bangunan ini pada awalnya untuk menunjukkan akan kejayaannya, tapi tidak berjaya disiapkan berpunca dari kekurangan wang. Keadaan yang mendesak ini menjadi lebih buruk setelah meninggalnya William di Lisbon pada usia 56 tahun. Pada akhirnya bangunan ini dijual kepada orang lain. Malangnya, pemilik baru bangunan ini tidak pernah mengurusnya sehingga terbiar usang. Sehinggalah kedatangan Jepun yang menjadikan tempat ini sebagai bangunan penyiksaan dan pencabutan nyawa tahanan. Ada yang mengatakan pernah melihat kelibat makhluk tak kasat mata berlega di sekitar bangunan tersebut. Istana yang megah ini sehingga kini masih terbiar dan tidak terurus. Salam perkenalan berhampiran dengan bangunan. Jadi ini adalah pemandangan malam di Kelly Castle. Terima kasih kerana mendengar sehingga detik ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe. Jika kalian mempunyai saran, jangan segan untuk tulis di ruang komen. Thanks for watching. Hope you all enjoy and see you next video. Saya A undur diri. Bye.